kucing berlari. Mana sama dengan si kucing belang. Dua tiga baju raya dah dibeli. Jodoh di hari raya dan dapatkan saya. Hari itu kita cincin analisis lagu Aisyah Retno Jodoh Lebaran. Kali ini kita nak cerita pula pasal orang mana yang buat cover. Bermacam-macam cover. Alhamdulillah memang menjadi kegemaran ramai. Untuk video kali ini, it's just satu education kepada semua orang. Tak kisah korang menyanyi secara suka-suka ataupun nak secara serius. Apa kata kita dahulukan pembelajaran vokal ni dengan menepati not. Kebanyakan yang buat cover ni mesti kanta pada bahagian 2-3 baju raya dah dibeli. Sekarang ni kita gunakanlah key yang digunakan oleh 4 wanita cantik-cantik tu yang buat cover. Sedap je. Tapi kalau kita meneliti betul-betul, ada not yang salah. Tapi ini dapat dipelajari oleh semua orang. Untuk pengetahuan you all, dekat bahagian situ, baju raya. Not dia bersebelahan je. Tapi kalau korang kantoi dekat not raya, korang akan kantoi sampai dah dibeli. Dalam video tersebut, diorang dah jatuh ke one tone down. Dah dibeli, wrong. Sepatutnya dia one tone up. Dah dibeli. Sebab itu, masa kita nak jalankan melodi tu, masa not tengah bergerak, kalau satu kantoi, dia akan kantoikan yang belakang-belakang. Meneliti video tersebut, diorang dah start menyanyi flat pada bahagian raya. Jadi that's why diorang kantoi kepada dah dibeli, diorang dah touch D flat, D flat, D flat, D flat. Sepatutnya E flat, E flat, E flat, E flat. Tak apa, mungkin you all tak perasan. Ataupun orang lain buat cover tu pun tak perasan. Perkara ni kita perlu salahkan Aisyah Retno kerana dia cipta lagu untuk dia je sebab orang lain tak boleh nak dapat note kau. Tapi Aisyah, you are brilliant. Aisyah, correct me if I wrong. I dah macam dah dengar betul-betul your note. I dah togelkan semua note you. I dah togelkan semua cengkok you. Dan I dapat melodi you. So, I hope korang boleh dapat meneliti note-note pada lagu-lagu yang akan datang kalau korang nak buat cover. Tak kisah secara suka-suka ataupun serius. Ini hanyalah music education untuk semua orang yang nak belajar dalam nyanyian. Ketepatan note sangat penting. Why not kita dapat sempurnakan lebih daripada apa yang kita tahu. Bye!